Ni dah lamb shank. Dia suruh saya rasa. Jadi tak jadi kan? Selalu lamb shank kita duk tengok dia punya warna mesti nak gelap-gelap sikit kan. Dia punya kalau dia masak atau dia buat kari. Yang ni dia rasa seakan macam satu masakan yang bukannya sup tulang merah tau. Kari pun bukan ni. Beza. Tak sama macam apa? Nasi kanak lain ataupun mamak lain kita duk pergi makan dia punya lamb shank sebelum ni. Penat berjalan di kota raya mencari makan bukannya mudah. Assalamualaikum. Anda sedang menonton siri terbaru kami, Nasi Kanak area KL. Kami akan pergi nasi kanak sekitar Kuala Lumpur, Kelang, Shah Alam, Cyberjaya, Putrajaya dan sewaktu dengannya. Tapi area KL. Dan untuk episod yang pertama ni, kami ada dekat mana? Tu dia. Nasi Kanak Jamal Muhammad. Dia cawangan daripada bagai nak buah pokok tu. Dia buka kat sini. Jom kita ambil balon. Kita nak order apa ni? Bang, bos suruh bubur lamb shank. Kuah kan lamb shank bang? Lamb shank kasih angkat. Tu dia. Lagi? Apa telur bawang satu? Telur bawang. Tak ada kan rendah order mana? Bendi. Kuah campur. Kuah campur. Okey bang. Sebab bos dia tadi dia suruh bubur apa ni. Kuah ikan kasi cantik memang. Rasul. Kena. Lagi bang? Okey. Ni cabai tu bang, cabai. Ni cabai tu. Satu tu cantik. Lagi bang? Ikut. Sepinggan nasi kanak di Nasi Kanak Jamal Muhammad. Kalau dekat Pulau Pinang, dia ada dekat Batu Wood. Dekat Telekom, bawah pokok. Sebiji pakai pinggan besi macam ni. Orang kata pasal apa pakai pinggan penjara, tak ada. Dia punya trademark dia memang kena pakai pinggan besi macam ni. Kalau kita pergi makan sebelum ni pun, kalau kita tengok dapat banyak duk cedok nasi kanak tu kan. Pun sama juga, dia akan sidai kau. Tapi ni makan tengah hari apa tengok apa yang mana orang duk potong. Dah. Tadi buah dia main sembang dengan saya. Dia kata, Fendi ambil lamb shank try. Sebab apa dia nak tengok lamb shank ni cukup tak masak, tak cukup masak, kena tak kena dengan apa tu dia. So saya rasa lah. Kebetulan jumpa buah dia. Ikut kan saya nak buat yang goreng dengan telur goreng kan, dengan daging sikit kan. Tapi dah ada bagi lamb shank, kita try dia lamb shank. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak rasa dia punya nasi terlebih dahulu.
Kalau di Pulau Pinang punya dekat Bagan tu ataupun kat Batu tu, dia nasi dia melekat macam nasi minyak kan. Tapi ni ada rasa macam nasi minyak juga, tapi dia tak melekat lah macam tu. Kan? Macam pulut-pulut punya style sikit kan. Kena weh, rempah dia kena. Kuah dia dengan nasi dia kena. Ni ada can nak bungkui tak punya ramai orang kan. Penang memang agak tak kejut jam. Sebab apa? Kita betul-betul kat tengah KL, dekat dengan KLCC, kita jumpa nasi kanak. Memang sebiji. Dia memang rasa macam dekat pokok kat Bagan tu. Wow. Baru 2-3 suap dengan nasi, rempah dia tu terasa dia punya sur damai dah. Dia apa sebab dia pedas, dia punya sur macam tu. Telur bawang dia jadi telur bawang macam ni susah nak jumpa kat pulak dekat belah KL lah. Sebab apa? Dia kalau makan telur bawang punya nasi kanak tu, dia akan jadi macam, dia akan rasa macam rasa mentabak sikit. Yang ni rasa macam mentabak. Jadi. Patutlah tadi kami duk main, tengok duk bungkui nasi putih, telur bawang, lepas tu dia pergi beli sup dekat tu sebelah. Sebab apa? Dia kedai dia kongsi satu tempat dengan sup Haji Abu, Jalan Dores Sami mah. Ni dah lem sheng. Dia suruh saya rasa. Jadi tak jadi kan? Wow. Selalu lem sheng kita duk tengok dia punya warna mesti nak gelap-gelap sikit kan. Dia punya kalau dia masak atau dia buat kari. Yang ni dia rasa seakan macam satu masakan yang bukan yang sup tulang merah tau. Kari pun bukan ni. Sebab tu saya rasa dia punya kuah 2-3 kali. Beza. Tak sama macam apa? Nasi kanak lain ataupun mamak lain kita duk pergi makan dia punya lesheng sebelum ni. Lembut tu. Lain lah. Dia tengah recall Zat. Dia punya rasa macam mana? Bang jadi ya. Kan siapa pernah makan dekat Bagan kat Telekom tu kan, nasi kanak buah pokok tu sama. Weh, sedap weh, lenceng dia. Sebab sebelum ni kita duk makan lenceng, dia macam, warna dia macam apa, dari masak hitam sikit. Lepas tu dia macam kari pun ada. Tapi ni dia buat rempah lain macam sikit, tapi ada rasa-rasa masam kan. Ya, dia seakan-akan macam masak roast. Kalau masak ayam, masak bawang lain. Ayam masak roast, dia lebih kurang rasa daripada macam ni. Kena, pandai dia. Dia je apa? Lem sheng dengan kuah masak roast tu. Tapi betul ya, dia campur kuah. Ngam. Memang ngam meluk punya. Cun-cun punya. Macam tak percaya tadi kami tak ada orang yang pergi sebelah tengah. Hang tengok orang duk batok ramai macam mana. Dia bawa betul-betul Pulau Pinang kami rasa betul-betul dekat tengah town KL.
Tak sia-sia aku memang hari ni. Okey, dia senang je kalau abang nak cari dia Jalan Ampang lah. Jalan Ampang lepas sikit pada KLCC tu, abang akan jumpa belah kiri dia tu. Dia kat sini ada parking juga. Kan dia cari parking Diking KLCC Diking Parking. Dia ada butik hotel kat situ, beli parking bawah tu. Boleh, lepas tu boleh kenal dia punya nasi kanak Jamal Muhammad. Sampai lah nasi kanak ni. Beza sampai. Tidak keterlaluan dia punya rempah ratus dah. Tidak berminyak teruk. Lepas tu penuh dengan rasa rempah ratus dah. Dan dia balance. Ada pedas dia, ada masam dia, ada masin dia, ada manis dia, ada lemak dia. Yang paling penting dia punya pedas sur tu dah mai dah. Tak tipu pun, memang sur. Kita ingat tadi nak makan lauk-lauk biasa ya, tak ayam goreng, tak daging masak hitam kan. Sekali dapat lamb shank yang lain sikit dah rasa dia daripada lamb shank sebelum makan ni. Memang lepas ni ingat boleh repeat lah makan lamb shank kat sini. Barang jadi weh. Okey, siapa yang ada di sekitar KL, Selangor ke, yang duk main KL ni, tak tahu nak makan nasi kanak kat mana yang sedap, yang sur punya, boleh main dekat Jamal Muhammad. Ya, gabungan dengan sekali tu dia, sup Haji Abu, sur abang member. Atas sandak tu. Jadi. Alright, dah sampai dah dekat nasi kanak Bilal. Ataupun Bilal nasi kanak dekat PJ ni. Mereka kata dia punya daging masak hitam pun sempoi kat sini kan. Kita try tengok dulu. Okey, answer semua. Dia punya nasi kanak nampak smart. Makan. Kuah campur bawai. Boleh. Kuah campur. Oh, banjir memang. Banjir. Tapi dia punya tukang candi dia smart ah. Ya. Dia nak beraksi tu. Okey, ikan bawal. Ikan bawal tu. Sayur. Sayur bubur kopi. Chobis. Daging. Oh. Dah saja. Tak buat. Tak mau besar, kecil-kecil pun. Boleh tak? Cantik. Oh. Okey. Ngam. Sun. Makan mas. Lagi. Makan mas. Buat. Dah. Cukup. Nasi separuh. Boleh mas sayur. Tak. Lagi tu. Sama. Kayak Lagi tu sama. Tak. Kuah campur.
Ya, inilah dia sepinggan nasi kandar di Villa Nasi Kanak PJ. Tu dia. Saya ambil ikan goreng. Hari ni teringatkan ikan sebab apa? 2-3 hari ni dah makan ayam. Kita ambil ikan goreng sikit. Ada sayur dengan daging masak hitam lah. Duk tengok elok semua duk ambil kan. Macam tak kena kalau tak bubuh kan. Mesti kena. Lepas tu dah ada bagi sikit macam cakni lah. Cakni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah rasa dia punya nasi tu. Gulai dia macam gulai ni ya. Mengingatkan saya nasi kanak Sulaiman kat Penang ah. Dia ada rasa masam-masam lagu gulai-gulai apa orang lama ni. Dia rasa macam tu dia punya kari dia kan. Oi, daging dia lembut. Lembut tu. Lembut elok tu. Yang ni tak sia-sia ambil daging hitam dia. Sedap. Dia rasa dia punya masak hitam yang original tau. Dia bukan berkicap sangat. Lepas tu dia rasa dia punya rempah ratus dari tu dengan daging lembut tu ngam. Jom kita gabung dia punya sayur, nasi dengan daging. Saja biar kuah melekat dalam tu. Rupanya dekat PJ tersembunyi satu nasi kanak yang sedap. Kita tak tahu dulu ni. Orang PJ yang tahu kan. Dia nasi kanak kadang-kadang yang first kita tahu dia punya first suapan tu dia macam relax. Main kali kedua dia kata pedas-pedas dia apa semua. Yang ni 3 kali suap dia mula main dah. Rasa dia macam pijai-pijai apa kan. Wangi nah. Tu dah nasi kandang. Sebab apa? Kalau kita tengok dengan pinggan yang tak berapa besar sangat tu, portion nasi dia letak ngam-ngam cun. Ditambah pula kuah dia banjirkan dulu. Nampak smart macam tu. Nampak relax dengan baju dengan panjang bunga-bunga kan. Rupanya dia pandai cari kuah. Dia bubuh kuah tu biar resap tu, baru dia bubuh lauk. Lepas tu baru dia bubuh kuah kicap ataupun kuah daging masak hitam. Sebab apa? Nak bagi rasa dia ada level demi level. Kalau tak, dia akan nasi kanak kita bubuh-bubuh lauk-lauk. Kadang-kadang dia kuah kena dekat lauk, jadi tak best. Ikan goreng especially kalau dia kena kuah kari, dia akan jadi macam sogi, macam lembek dia jadi tak best lah. Yang ni dia pandai lah. Mungkin sifu dia sebelah tu, bilai tu ajak dia lah kan. Weh, tapi ni ngam jadi ya. Kena dengan cakni ni apa? Kalau Amai, cakni dia apa tolong ambil sekali. Barang jadi. Ngam elok. Ni pukul 12 tengah hari orang mula duduk main. Dia mengingatkan saya nasi kanak macam ni tau. Kat mana? Kat kampung Melayu. Bawah-bawah flat. Lepas tu dekat Jalil, Pulau Pinang. Kan? Rupanya dekat PJ ni ada nasi kanak bilai nasi kanak ni. Dia claim tak. Kan? Nasi kanak apa orang kata yang famous kat sini. Kalau ikut rating kat Google dia antara yang hebat tu lah. 4.5 something dia dapat. Jadi weh, jadi. Barang jadi. Saya suka dia punya tekstur nasi dia ni. Kalau kita tengok apa. Bila dia serak kuah.
Dia jadi macam seakan-akan nasi kanak pokok ketapang. Dekat bagan, dekat prai. Dekat bagan, dekat prai, dekat batu. Dia seakan macam tu. Tapi siapa sangka lah kan. Kat PJ pun ada nasi kanak macam ni. Saya tak bagi rating je hari ni, jangan risau. Dah makan dulu. Rating kemudian kita bagi. Kita tengok abang yang main lepak makan. Dia kembang 2-3 meja belakang tepi tu. Maknanya tempat ni memang pot lah makan nasi kanak. Saya suka try yang lain pada orang lain ambil kadang-kadang. Setengah dia akan ambil ayam goreng untuk test power nasi kanak tu. Ayam goreng ni rasa macam mana. Contoh dekat Shah Alam rasa lain, PKR rasa lain kan. Kat Penang rasa lain. Tapi yang ni saya ambil daging sebab kita nak test tengok. Wah, daging tu dah ngam tak ngam. Kan. Tapi sini satu orang nak bang. Nasi dia memang sedap. Cuma parking tu hampa kena mai sikit kan. Parking kalau mai cun ada parking. Baca duduk makan lah. Nak kereta tu baca duduk makan zikir apa tu. Buat ada parking boleh parking. Senang lah duduk makan. Kalau tak boleh je parking kat mana-mana. Janji boleh mai taruh tu lah. Legend tak legend. Dia goreng ayam pakai payuk tembaga tau. Payuk tembaga ni dia punya haba naik sampai atas. Dia sama. Tu ayam dia jadi sampel. Tapi dia tak ambil lah. Sebab kita nak try ikan. Sebab 2-3 hari ni memang duk cekek apa. Ayam. Lepas ni tak nak makan daging dengan ikan. Tapi betul. Daging masak hitam dia memang sedap. Okay, untuk saya sepinggan nasi kandang Bilai ni memang rasa dia nak dekat-dekat dah dengan Penang memang nasi kandang. Memang dah nak sampai dah. Pedas dia ada. Dia punya rempah ratus dia ada. Kari dia ngam, nasi dia bila dicandi dengan kuah tu melekat elok. Memang jadi. Pada hampa semua yang teringin nak makan nasi kandang, seakan-akan dah nak sampai dah Penang memang style tu, boleh main dekat Bilai Nasi Kanak PJ. Hampa Google lah tengok sini. Saya tak percaya tengok kedai dah nak mula penuh dah. Jom kita taruh sampai habis. Jadi. Bolang kolek tau. Teringat zaman-zaman dulu. Alhamdulillah, Bilai Nasi Kandang seakan-akan Penang punya. Kalau dia pedas lama sikit memang sampai lah. Itu dia. Hampa boleh komen juga nasi kanak RKM mana lagi nak kami terjah, nak kami review. Yang paling penting, komen yang murni-murni. Kita jumpa lagi dalam nasi kanak RKL. Sur ke tak? Kena tengok ah. Hey, pasal apa pakai baju lagu ni? Tahun 1920-an bukan baju lagu ni. Kat mana ni? Oh, nasi kanak masa depan. Boleh cuba lah ni. Tapi baju lah lain sikit. Kat masa depan lagu tu. Ya, dah pun sampai dah nasi kanak masa depan di Jalan Kebun. Dulu dia ni famous menjaga dekat bawah kanopi lah. Lah ni dah ada kedai. Kita nak rasa nasi kanak dia lagu mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Inilah Jit. Datang. Yazid, panggil Jit je. Jit. Sihat tu? Alhamdulillah. Dia pun nak panggil kita mai tapi kita tak ada hari tu. Alhamdulillah. Dah ada kedai kita sampai kat sini. Nak tanya sikit ada berapa jenis lauk ni? Okey, sekarang ni kita keluarkan dalam lebih kurang 18 menu. 8 jenis, 18 jenis lauk. 18 menu lauk. Oh, ya. Ada lagi yang tak keluar ni? Ada yang tak Ada keluar? lagi, tinggal set up. Tapi start niaga tu ni tahun bila? Dah dekat 2 tahun lah daripada tepi jalan itu. 2 tahun dah. 2 tahun juga alhamdulillah. Okey, lauk yang direkomenkan. Okey, kita killer dia adalah ayam madu. Ni dia ayam madu. Ayam madu Ayam madu. Ayam goreng macam biasalah. Kambing kita, gearbox dan sebagainya lah. Boleh. Saya nak. Makan. Makan. Dia nasi kan ada KL ni tak kisahlah dia dekat Kelang ke, dekat KL kat Gombak ke, dekat Putrajaya ke, kat Cyberjaya ke, tapi area KL lah kan. Nasi cukup? Boleh. Nasi dia memang warna ni Nasi kita kuning ni. Macam royal punya. Okey. Okey. Bubuh yang ni tadi yang recommend tu. Ayam madu. Boleh, cantik. Okey. Bendi mau ada bendi. Bendi mesti ada. Saya nak sotong. Tolong potong tu. 2 biji. Okey, kuah campur. Kenapa ya? Kuah campur. Okey, ni kuah madu kita. Kuah madu. Kuah madu sikit. Lepas tu ni kari. Daging. Kuah ikan kena ada. Kuah ikan. Jadi. Ni kuah daging masak hitam. Telur masin ejas satu, telur masin. Oleh. Nampak tak? Oh no. Ini dia kuah ikan panas-panas. Kuah ikan hangat-hangat, Mat. Kuah ikan hangat-hangat. Dan last sekali daging masak hitam. Okey, siap. Cantik, mari kita tengok dia punya permainan dia macam mana. Okey, kita ambil macam lauk basic lah. Basic ni. Basic nasi kanak. Ni, dia punya banjir memang nampak nasi kanak cantik memang. 5 ais satu. 5 ais satu. Okey, paparam kena ada. Berapa ya? Yang madu. Macam cemeh bayang Ya, inilah dia sekandar pula. Sepinggan nasi kandar di nasi kandar masa depan. Tadi saya ada ambil ayam madu sikit. Seperti itu. Ada sotong, telur masin dan juga bendi. Dia memang nasi tadi kita tengok warna kuning saya katakan nasi lemak royal ataupun nasi royal Kedah. Memang bismillah kita nak rasa dia punya nasi tu. Nasi tajam dah sedap. Nasi tajam pun sedap ni. Ayam baru Bang jadi ya. Bang jadi. Dia makan nasi kanak ni. Kuah kena banyak. Banyak kali lah kita duk beritahu. Lepas tu, selagi nasi tu dia tak serap kuah tu, dia tak cukup lagi. Kan, kadang-kadang nasi dia kuah pun atas lah. Dia nasi mau kuah tu turun, mendap jadi macam ni. Ni nampak tu. Bau barang kena ni. Favorite saya makan nasi kanak dari dulu memang kena ada bendi. Sebab apa? Bendi tu satu senang nak punya lah kan. Satu lagi dia ngam dengan kari. Bendi dengan kari memang kena. Tapi ayam dia betul-betul sedap lah. Ayam madu dia sedap dengan kuah dah tu dah. Dia punya pedas tu mai kemudian. Bang jadi. Ni sotong kita ambil dia. Apa bau-bau ni tengok apa ada seorang pula tu kasih nak dia gigit sotong macam ni. Try tengok.
Orang lembut. Potong dia kan. Yang ni jadi. Kadang kalau udang ni kita tak udang lah. Okey. Setelah beberapa suapan, baru saya kenal pasti dia ada satu rasa gabungan antara nasi kandang yang Pulau Pinang tu dengan nasi lemak Royal Kedah tu, ataupun nasi Royal Kedah. Sebab nasi dia memang ada bau-bau wangi macam nasi tu, nasi Royal Kedah. Tapi kalau kita pergi makan nasi Royal Kedah tu, dia mungkin kuah dia kita tengok macam biasa je kan. Ada kuah masak hitam, kuah macam kuah merah, kuah kari dia tu, kuah gulai dah. Tapi yang ni dia gabungkan dengan kuah nasi kanak tu, dia jadi lagi sedap. Sebab kuah nasi kanak ni dia ada wujung yang pedas-pedas tu. Dia mai dah. Tu yang sur dia tu, yang wujung tu. Jadi tu ayam madu dah syak. Kenal? Tak sia-sia dia recommendkan saya ambil memang jadi. Sebab selalu saya duk makan nasi kandang apa telur rebus, lepas tu bubur daging, bubur ayam goreng. Tapi kali ni kita kena dia punya ayam madu, lain sikit lah. Jarang lah saya makan nasi kanak bubur ayam madu, tapi kali ni kita dapat nasi kanak dia recommend bubur ayam madu, memang jadi lah. Kalau kita tengok kedai ni kan, memang luas. Sebab kami satu ni kami mai awal, tak nampak lah orang sangat. Kalau mai tengah hari tu mungkin dah ramai orang. Kedai ni memang luas. Apa dia punya tempat duduk pun banyak. Senang nak makan, ramai-ramai boleh makan. Tak ijaz sembang sikit. Sebab apa? Tengah sedap ni. Dia tengah-tengah sedap, biar dia makan pun tak apa. Tak ada sembang jadi lebih dia macam terpotong steam kan. Sebab apa? Tengah jalan elok. Gabungan sotong, ayam madu, paparam dengan nasi. Okey, saya cerita sikit pasal show baru kita ni, nasi kanak area KL. Kami akan pergi nasi kanak area KL. Tak kisahlah dia di KL, tengah town KL ke, di Selangor ke, di Klang Valley ke, di Putrajaya ke, di Cyberjaya ke, dekat-dekat dengan KL. Selalu orang ni main KL dia duduk kat mana tau? Duduk Shah Alam dia kata KL kadang-kadang. Kan, duduk kat Putrajaya, duduk KL ke, anak kerja mana duduk kat KL, padahal anak kerja kat Putrajaya kan. Okey, kami akan cari nasi kanak sekitar area KL yang sempoi, yang orang kata pernah lah ketika dulu orang main review. Tapi ada yang juga orang tak review pun kami akan pergi cari juga. Sebab apa kita nak rasa nasi kanak area KL standing ataupun tak standing dengan Pulau Pinang. Untuk saya nasi kanak masa depan ni boleh pukul juga lah. Sedap lah juga. Tak lah dia kata nak sebit macam Pulau Pinang tu memang tak dapat lah. Sebab dia pun duduk kat sini kan. Tapi rasa dia standing. Tapi rasanya boleh menang juga lah KL. Sebab apa? Dan ni nasi kanak je KL pun dah best lah. Dah power lah. Untuk sepinggan nasi kanak masa depan memang ngam jadi. Amai nak minum benda tu je lah. Sat, aku nak nikmati dulu sebab lama aku tak minum rasam. Ni nasi kanak area KL nasi kanak. Kami pergi makan nasi kanak, bukan main minum rasam. Oh, rasam tak ada bukan show rasam Apa biasa orang ni. Assalamualaikum, berjumpa lagi kita dalam nasi kanak area KL. Kita main dekat Shah Alam Section 3. Dengar cerita nasi kanak ni power dengan punya ayam bawang. Nampak tu sejak 1973. Power tak power, padu tak padu, mai kita. Khilafah nasi kanak ni Khalifah. Kuah campur. Kuah campur
Oh, ayam. Weh, macam kedai. Yang buat apa kat sini? Oi, kasih kena. Bagi ni ayam apa bang? Ayam bawang. Ni? Ayam bawang. Aduh. Ayam bawang. Weh, pandang. Biasa. Okey, Ha? sayur habis. Ni aku punya show ni macam mana boleh masuk? Tak, ni aku main nak makan, bukan main masuk dalam show. Oh, kebetulan Kau lah. Campur lah, okey cukup. Wah, campur lah. Campur sikit lagi. Oh, nampak cara pegang pinggan tu. Cara pegang pinggan. Tu dia. Tunjuk sikit kat kamera, tunjuk sikit kat kamera. Sayang. Dah halalang hamai ni boleh duduk sekali ya. Kurang lah. Masuk Kau dalam campur, show lah. kau campur bendi. Bendi goreng. Teknik pegang pinggan tu mau kena. Allah. Itu serbuk kau tu. Cuy. Bendi goreng. Bawa telur ikan satu. Lepas tu tadi dia ambil. Ni tadi pak yang bawang ni. Ni? Ni roast pedas. Masuk tangan ada. Ambil yang pedas mah. Sebab dia dah try yang bawang tu, kita try yang ni pula. Alamak. Wah, sotong pula. Allah. Lain macam macam candi ya. Ni baru jadi nah, tu dia. Limau ais satu lagi. Ya, alhamdulillah. Dah baca apa tu? Baca lah. Ni dah pap tu kira rup. Jangan cerok dulu jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatillah. Amin. Terima kasih ya Allah. Okey, tadi ambil apa? Ni ayam bawang. Mhm. Ayam bawang bubuh lenga. Bubur minjana lenga. Lenga. Lepas tu? Lepas tu kita ada gobis sikit. Cukup. Apa tak taruh macam-macam ni? Ni buat tu. nasi kandang tau. Itu makanan kau lah. Tu telur ikan jos tu ada kat hang tu. Ni kita ada ayam masak ros Ayam masak ros. Dia pedas sikit daripada ayam bawang. Lepas tu kita ambil telur ikan juga sikit. Dan ada serbuk ni kita Ada serbuk dia. Bismillah. Tak apa? rasa. Tu dia ni. Apa dia ni? Bos, ni serbuk apa bos? Rasam. Ni kena bawa dah. Oh, Ni dia kena bubur. serbuk apa ni? Ini kita panggil sebuah ni lah. Magic powder. Magic powder tapi Panggil kita juga. panggil kandang nanti masalah pula. Rasa mas. Ni rasam. Okey. Ada setengah-setengah kedai nasi kandang kan. Dia akan hidangkan kita dengan rasam. Bukan semua tau. Rasa dia sedap. Rasam ni nak beritahu dekat abah yang mana yang tak pernah makan, tak pernah minum, tak pernah makan, dia baik untuk demam. Kalau kita demam ke apa semua kan, kita minum rasam ni abah, insya-Allah. Sebab apa? Dia herba. Dia herba. Suapan yang pertama untuk nasi kandang Khalifah ni jauh. Dia ada aroma macam midiah juga sikit. Ada Dia ada aroma midiah sikit. Ni ayam ni kita aku ambil dari ayam tu ni dia agak pedas ya. Rasam ni dia lebih pada daun-daun yang kita rasa tu lah. Daun macam-macam daun ada. Ramai nak minum benda tu je lah. Sat, aku nak nikmati dulu sebab lama aku tak minum rasam. Ni nasi kandang ADKN nasi Ya. kandang. Kami pergi makan nasi kandang bukan main minum rasam. Oh, rasam tak ada bukan show rasam Apa biasa orang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam dia lembut elok. Tak rasa dia punya apa ni. Rempah atas dia ada jintan semua kat sini. Dia kata ni serbuk magic powder dia lah. Magic powder. Serbuk ni dia rasa pedas-pedas. Dia ada rasa macam angin sikit. Ada rasa angin-angin. Selalu benda ni dia dapat dekat bawang tau. Bawang yang kita goreng. Tapi yang ni kita tak tahu dia serbuk apa. Tapi aku ambil telur ikan ni. Nampak telur ikan ni. Aku nak rasa telur ikan dia macam mana.
Soal telur ikan. Okey. Ni ayam bawang. Berlemas tu makan telur ikan. Baik ya, Okey. untuk telur ikan aja. Telur ikan dia serap kari elok, cantik. Lepas tu tak bau banyak. Memang sedap. Tadi fan, Ha. nampak ni. Apa Dia ada bubuh dia punya candu tadi tu kan. Tapi dia ada juga ni yang macam chutney tu warna putih. Sama rasa. Sama rasa ha? Sama rasa macam tempat lain tu. Tapi betul lah. Sebab apa aku kata dia ada aroma macam Ali dia, sebab dia punya agak berminyak sikit sebab dia masak sampai pecah minyak. Betul. Mungkin dia ada campur sedikit minyak Minyak sapi. sapi juga kan. Kebanyakan nasi kandang ni dia akan masuk berlama. Ayam bawang dekat California ni lain sikit. Selalu aku makan ayam bawang ni dia tak ada biji lengar ni lah. Tak ada bijan. Tapi yang ni dia ada bijan dan dia rasa madu. Selalunya kalau kita makan ayam bawang ni dia pedas. Biasa lah. Dia macam sampai pedas. Tapi yang dia macam ada madu. Manis. Sebab tu dia tak yang ayam ros sebelah tu. Ayam tu agak pedas sikit. Lepas tu dia ada sebab jintan manis. Beza dengan daripada yang tu ada Bijan. bijan kan. Tapi itulah Ahmad juga aku duk tengok tadi daripada ambil nasi warna kuning. Ya, sebab nasi tu macam nasi dacar lah. Macam nasi dacor lah. Tapi kita nak try nasi kandang dia lah. Dia punya su dah mula ramai je. Dia punya su dah mula Dia ramai. punya pedas tu. Dia punya su dah mula ramai. Nasi kanak ni dia awal suapan dia memang dia kurang. Dia, kita nak kena 2-3 kali suap baru dia akan sampai. Senang je. Nasi kandang dia tak ada asam pedas dengan apa masak lemak. Betul. Kalau nasi Kalau- lauk pauk lain mungkin dia ada masak lemak asam pedas tu. Tapi untuk Khalifa Section 3 ni, Khalifa ni dah lama dah cerita dia. Dia duk aku duk kedai bawah dia lama dah, tapi dia kata bila nak mai aku kata tunggu sat. Sebab memang rajin mai makan kat sini dah, makan dia punya ayam bawang tu. Oh ya. Tapi hari ni memang nak ambil ayam bawang, aku try dia punya ayam roast. Oh memang tidak hang nak ambil ayam bawang ah. aku nak pergi yang try. Sebab dia punya hidangan dia tu. Cara susunan ayam tu menyebabkan kita tak akan nampak lauk lain. Betul dia suruh ambil yang tu kak. Dia tu ambil yang tu. Mau tak mau nak ambil tak? Cara susunan manage produk atau apa semua tu atas display apa semua kan. Orang akan tengok, oh ini macam menarik ni, orang akan ambil tu lah. Tapi daripada segi lain macam selalunya kalau kita makan nasi kandang ni, kalau saya akan ambil ayam, gobek, telur masin. Itulah, itu favourite aku lah. Bendi macam tu lah. Cakap. Sebab aku main nak makan. Okay. Bukan main nak cakap sangat. Sebab boleh. aku makan pukul 2 petang malam. Ya. Kali ni aku makan lapar dia. Betul siap lah. Oh sedap. Satu orang kata bancuhan kuah atau campuran kuah yang sangat kena memang tepat lah. Dia bubur ngam-ngam. Kan? Nasi Nampak? kandang kalau tak pandai candi kuah, jangan buat. Lagi satu, kalau buat kuah nasi kandang ni, kalau ceroy ke apa semua, kalau tak jadi, lebih baik jangan. Cari pasal. Okay. Kita nak makan dulu sampai habis. Ya. Kak kita nak bagi rating dengan nasi-nasi kanak sebelum ni kami duk pay tu. Oh, ada rating? Ada. Kita kumpul 4 episod baru kita hantam kasi rating. Oh, hang ada rating. Aku tak boleh rating, aku baru makan satu. Tak apalah. Nanti aku bagi yang sambung pula. Oh, okey. Alhamdulillah. Masya Allah. Weh, baik Ahrul. Sup. Barang jadi. Sup punya. Wow. Alhamdulillah, friend. Alhamdulillah ya. Ni, makan nasi kanak memang nasi kanak. Tapi banyak aku tengok komen-komen yang akan marah hang tau. Pasal apa? Sebab hang tak bagi rating. Okey, dah setelah 4 episod kita kumpul dan inilah episod yang terakhir untuk orang kata kita bagi rating lah. Oh, Dia okey. lepas ni ada lagi episod-episod lain. Oh, Dia bermakna hang tunggu lepas 4 episod baru bagi lah. Betul. Oh. Sebab Mereka apa? tak tahu. Kita nak bagi orang tunggulah. Sebab okey, tengok okey. sampai 4 episod baru dia kita bagi rating. Okey, bermula dengan yang mana? Dekat KLCC Jamal Muhammad. Nasi okey. kanak bawah pokok dia kalau tak dekat batu tu. Nah, tahu. Ke pokok ketapang. Kat bawah kata bang. Dia bawah pokok. Yang tu betul-betul tepi jalan tu kan? Sama. Khas dia sama sebiji.
Yang tu kalau aku beritahu kat hang, aku dah pernah makan situ. Memang rasa dia sedap. Kalau ikut tekak aku memang samalah. Sama sebiji. Sama. So rating dia Okey, untuk nasi kanak sana harga pun kata berpatutan lah sebab kat KLCC satu lagi orang duk main makan tengah hari. Dengan dia punya portion, dengan kuah dia yang memang surah. Untuk Jamal Muhammad ni aku bagi dia 4.8 lah daripada 5. 4.8 tinggi yo. Daripada 5 star 4.8. So makna recommended lah. Recommended, memang boleh pergi makan. Memang boleh pergi. Kalau tak ada lah orang beratok macam tu waktu tengah hari. Dia masa aku pergi dulu, parking dia seksa sikit. Parking kat bawah. Parking kena parking kat bawah. Parking kat bawah, kat hotel tu kan. Lepas tu setelah kita duduk round-round, kita jumpa juga nasi kanak Bilal. Okey. Nasi kanak Bilal. Bilal aku tak pernah makan. Dia kata nasi kanak Bangla. Tapi dia memang rare, kedai dia kecil je. Masa kami pergi tu tak ada orang. Lepas kami duduk, cedok-cedok apa semua, tengok orang duk main, geng-geng runner main, geng-geng Cina main duk main makan. Kau tahu dia pun main makan macam tempat makan ni pun orang selalu duduk makan lah. Kalau tempat makan selalu duduk makan ni memang dia kena dengan selera dia lah kan. Kalau harga mungkin okey kot. Harga memang sangat berpatutan. Sebab dia kedai dia tak besar sangat, murah. Lepas tu dengan rasa dia tu, dia mengingatkan aku tahu nasi kanak apa? Mana? Nasi kanak Jalil. Uish, Jalil kalau padu. Nasi kanak Jalil. Nak pergi kat situ lah aku tahu. Cuma dia kalau pedas tu sikit memang sama sebiji tu ya. Okey. Jalil antara yang top dekat sebelah berang ni lah. Dekat Batu juga. Batu juga. Nampak aku main belah-belah bagan, belah-belah. Sebab fan banyak dia belah bagan, dia tak pergi belah pulau lagi. Tak pergi belah pulau lagi sebab banyak air nasi kanak kita nak pergi fan ni. Kalau tadi 4.8 untuk Jamal Muhammad, Bilal kita bagi dia 4.1. 4.1. Masih tinggi lah. Maksud dia okey lah. Lebih pada 3 okey lagi. Okey lah. Sebab dia harga murah. Lepas tu jadi tumpuan orang main makan tengah hari kat situ lah. Kan. Dia jadi pot orang tu buat apa kerja-kerja kat situ. Main cari makan kat situ. Memang bagus ya. Dan lepas tu untuk nasi kanak masa depan ni, kami pergi masa tu mungkin dia kurang jadi sikit lah. Dia kurang jadi. Nasi dia sedap. Nasi dia saja sedap. Dia nasi jenis nasi putih biasa, nasi ayak lah. Nasi kuning. Nasi kuning. Macam royal. Dia aku pelik tau. Kalau kata orang bukan dia Muslim, maksud dia orang Melayu kita lah buat, dia mesti buat nasi kuning. Mungkin dia nak try lah kan. Tapi sini buat nasi kuning lah. Memang ada juga. Tapi masa aku duduk bubur tu, nasi kuning dia memang, nasi dia memang sedap lah. Lepas tu kuah dia ada rasa. Cuma dia tak pecah minyak rempah, tak dimasak dengan betul lagi. Dia kena ambil masa yang lama sikit. Lepas tu dia kena tambah lagi lampau kata dia tu. Dan untuk nasi kanak masa depan ni, di Jalan Kebun ni siapa kata rindu nak makan nasi kanak boleh pergi cari kat situ lah. Mana kawasan tu memang tak banyak orang nasi kanak. Dia sebenarnya dia jadi tumpuan orang yang tak makan nasi kanak, dia Muslim ni pergi makan nasi kanak dia. Okey. Faham. Dia tahu kadang-kadang orang cakap, tak mau nasi kanak tu, ni nasi kanak orang lain. Boleh pergi makan. Ada juga. Ada. Dan untuk dia macam tadi aku cakap, mungkin masa kami sampai tu aku makan tu tak apa nak jadi sangat. Tapi boleh makan lah. Boleh makan, aku habis makan tak ada masalah. Yang goreng dia sedap juga. Kita bagi dia 3.3 lah. 3.3 lah. Sebab dia ada usaha kat situ. Nasi kanak Khalifah Section 3. Ada orang panggil Kulafa juga. Ada je Kulafa. Ni Khalifah Section 3. Dia seakan-akan hang makan tadi yang saja noh. Dia ingat aku macam media jugalah. Dia macam media, tapi aku rasa media lagi pupil naik lah. Pupil naik lah. Terang aku tak nak bagi nanti orang cakap apa cacau ni apa semua. Boleh makan, memang sedap. Cuma aku rasa lain sikit daripada ayam madu dia. Sebelum ni kalau kata bukan ayam madu, ayam bawang dia tak akan ada rasa manis macam ni. Yang ni ayam bawang dia buat dengan ada madu lah. So lain pada yang lain. Sebab ni mungkin dia punya cara dia nak buat resipi dia. Tapi not bad, memang sedap. Kuah dia dicandi dengan baik. Dia punya rempah kata dia punya kari dia masak macam minyak elok. Bau pun ada lagi. Dan untuk kawasan macam ni dengan harga macam ni, aku rasa berbaloi dah. Siapa yang rindukan nasi kandang yang tak mau pergi keluar jauh-jauh nak pergi Penang semua, kat Shah Alam boleh makan dekat Khalifah Section 3 ni. Dan rating dia aku bagi 4. Apa dah tu? Kelip mata lah.
Apa tu? 4.4. 4.4. 4.4. Okey. Ya. Not bad lah. Not, Okey. Selesailah sudah episod Nasi Kanak Area KL untuk bulan 1. Dan kita akan pergi langak bulan 2 lah insya-Allah. Hampa boleh recommend juga nasi kanak, kedai-kedai nasi kanak yang best-best yang sekitar area KL. Yang hampa recommend tu kami akan pergi juga insya-Allah. InsyaAllah. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan lupa main support lah perniagaan orang kita dekat ni. Ni orang kita je. Orang kita lah ni semua ni. Orang Islam orang kita. Yang penting Memang jumpa lagi.